Assalamualaikum. Alright kan, jumpa lagi dekat video aku kali ni yang mana aku nak review sebiji Oita Fantasi. Dia fantasi tapi aku minat Oita Fantasi ni sebab dia sebelum aku beli tim transport ni kan, ni antara Oita Fantasi yang mampu milik aku beli lah. Sebab kalau nak beli yang tim transport ni harga beratus kan, 100 lebih, 200 lebih. Tapi untuk Oita Fantasi baru RM10. Okay. So ni Oita Fantasi yang aku nak review dekat apa bukan kereta lah, yang ni lori. Lori tim transport tapi Fantasi punya version lah. Okay. Lagi satu aku bagi tahu dekat hampa, kereta ni aku dah loose kan. So aku masukkan balik dalam blister ni sebab nak review, nak tunjuk dekat hampa lah kalau abang beli baru dia macam mana keadaan dia. Okay. So macam biasa sebelum aku nak review lori ni, abang boleh tekan button subscribe dulu, lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku. Kalau aku upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okay. So ni kereta yang aku nak review dekat apa, Fastback Hauler. Yang ni dia tak tulis pula tahun bila kan. Tapi kalau tengok dekat belakang ni, dia beritahu tahun 2013. Kereta lama lah, lori lama yang Fantasi. Okay. So aku beli kereta ni murah je sebab dia yalah benda lama dan tak ada orang minat kereta ni kan. Tapi aku beli sebab dia lori lah. Murah sebab apa beli kat sini, soft corner dia teruk dah. Masa aku beli ni pun seller bagi tahu aku nak ke tak nak sebab dia tunjuk kotak dia dah teruk kan. Aku cakap lah aku nak lah sebab aku nak lori dia, bukan nak kotak dia. Okay, blister dia nampak, blister dia pecah. Blister pecah. Macam aku tak kisah sangat, aku memang nak lori dia. Belakang dia macam ni. Kotak dia macam belayak lah, urat penuh. Macam terendam dengan ayak lah. So aku dah buka blister dia, aku tunjuk dekat hampa. Dan dalam tu review lah lori ni. Okay, so ni lori dia. Dia kepala besi, detail dia. Body chrome tapi chrome plastik. Tayar cantik lah tayar dia, rim dia warna kuning. So belakang dia boleh buka. Boleh buka letak Oita. Ni contoh aku letak Oita. Dia boleh kereta ni panjang sangat, Oita pendek sikit. Boleh letak Oita. Dia jadi macam tim transport lah. Okay, ni contoh dia. Jadi tim transport. Kalau nak compare dengan yang ni, yang ni besar kan, yang ni tim transport mini, kecil. Tapi cantik lah nampak. Harga RM10 tapi boleh main macam ni. Yang ni harga RM100 kan. Tapi nak main dia kena keluar model banyak lah. Macam ni RM10 apa boleh buat main tim transport. Okay. So siapa nak beli lori ni, aku letak link Shopee dekat pin komen dengan description video. Aku boleh beli lah. Dia ada banyak colour, biru, gold, hijau. Dia tengok lah ada version mana yang peminat boleh beli lah. Okay. So kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Untuk rating lori ni aku boleh bagi 10/10 lah sebab dia memang cantik. Okay. So jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.